Apakah hukum mesej dengan perempuan? Boleh? Ada masalah? Bercakap boleh, takkan mesej tak boleh? Cakap ni lagi peruk, dengar suara dia, melihat dia. Nah, bercakap pun boleh. Ulama kata ni tulis saja. Faham? Islam bukan agama menyekat, dia mengawal saja supaya tidak lebih. Boleh cakap dengan orang perempuan? Boleh. Dah laki bini orang? Boleh. Apa? Ada tujuan yang diharuskan syarak. Dia pergi di rumah nak khabar laki dia kereta rosak, suruh bini dia pergi ambil, takkan tak boleh khabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya kawan suami awak. Suami awak kereta ni rosak tu dekat highway tu, kilometer 80. Jadi awak tolong ajah lah pergi ambil suami awak. Takkan haram cakap gitu. Cakap orang jual boleh. Yang tak bolehnya melunak-lunakkan suara. Kalau tak boleh cakap, tak boleh jual orang puan. Faham lagi? Jadi cakap, mesej lagi lembut, lagi senang. Tulis saja, tak ada perasaan, tak ada rasa, tak ada aura apa, tulisan je. Macam orang puan boleh tak jual rambutan, jual duku? Boleh tak? Boleh. Kita tanya berapa ni rambutan, berapa sekilo? Sekilo RM3. Ambil 2 kilo lah, RM15. Dia tu warna sekilo RM3, 2 kilo RM15. Komandan saya lah, rambutan saya kan. Nak kata benda kita. Balik bodoh kita. Faham? Jadi boleh tak kata gitu? Boleh. Yang Allah larang, fala tahdha'na bil qauli, kamu kaum perempuan jangan melagu-lagukan suaramu. Jangan kamu melunak-lunakkan suara kamu. Biar lapang laki-laki. Takut payah temak ni barang dalam hati mari. Nak mari rasa seronok. Batu saya dengan ngajar pun orang tak boleh nyanyi. Faham? Nak nyanyi orang lelaki boleh. Pasal apa orang perempuan nyanyi kita tukar dengar seronok. Seronok tak? Mu dengar seronok tak kalau awek mu nyanyi depan? Seronok tak? Seronok. Tengoklah ni karaoke awek dia tukar nyanyi. Suara macam katok. Tapi boyfriend dia awek tukar nyanyi depan, cintaku. Macam katok lenyek di tayar lori bunyi suara. Faham lagi? Lepas tu kena lebong gitu je. Kita seronok main habis gitu je. Nak perempuan nak nyanyi depan suami boleh, tak ada masalah. Bila suami suruh nyanyi, wajib orang perempuan menyanyi, menghiburkan suami. Faham tak? Aisyah ni nak tidur, suami dia Nabi letak kepala Nabi atas peha Aisyah. Faham? Sampai Nabi tidur barulah letak batal. Bini kita ada letak gitu. Kita boleh letak kepala atas peha dia. Njuk pula ada tak? Ada. Kita letak kepala yang alih. Cung, bung, jahat perempuan ni. Soalan seterusnya.